Weh, raya lambat lagi. Tapi tak salah kalau kita beli lampu lap ni pasang dekat rumah. Abang tengok, dia main dengan lampu yang kecil macam ni. Aku ambil ni 32 meter, ada 300 LED weh. Dia pula ada 3 jenis. Yang ni aku ambil lampu warna-warni. Dia juga ada lampu yang putih saja dan juga warm light warna kuning gitu. Aku pilih warna-warni lah, nice sikit dia punya warna. Okey, dia pakai tenaga solar. Tengok, kalau aku menghadap ke arah lampu, dia dah tak menyala. Tapi bila aku menghadap ke bawah, tak ada cahaya, dia akan menyala macam ni. Selain daripada tu, dekat belakang ni kau boleh nampak on off kan dia, on kan dia. Dekat tengah ni ada button mood. Dia ada 8 mood. Apa boleh pilih punya kesukaan. Okey, di mood yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh dan terakhir yang ke-8. 8 mood untuk hampa pilih. Dia ada daripada 7 meter sehingga 32 meter. Hampa nak panjang mana hampa pilih lah. Dekat beg kuning. Okey, daripada 50 LED sehingga 300 LED weh. Kalau 300 macam ni lah. Banyak. Panjang ni aku tak buka lagi. Okey, nanti aku akan pasang dekat bagak rumah aku. Tunjuk dekat hampa dia punya kecantikan lampu ni. Dapatkan segala lampu ni dekat beg kuning. Jangan tunggu hari raya je nak meriah. Hari-hari biasa pun kena meriah juga.